Hi, Ambassador. How are you? It's a pleasure to meet Yeah, pleasure to meet you. Thank you so much for coming. Thank you for this Have a seat, opportunity. please. Tadi mengenai dengan follow up selepas lawatan negara Presiden ke Brunei pada November tahun lepas. Jadi ada 3 sektor yang di-identify, kesihatan, education dan minyak dan gas, industri minyak dan gas. Jadi ianya dibincangkan semasa lawatan Presiden ke Brunei tersebut. Akan tetapi daripada kementerian, agensi yang relevan di sini, belum lagi ada perkembangan ataupun sebab Brunei menanti, agensi-agensi berkenan di Brunei menanti daripada Timor Leste untuk membincangkan perkara ini supaya kerjasama kita akan lebih diperkukuhkan di antara Timor Leste dan negara Brunei Darussalam. It was we discussed it just now, and there's indication that but we're waiting for official announcement daripada Timor Leste, bila ianya akan ianya akan berlangsung. Bagi kita indicationnya adalah positif. Indication positif. Jadi announcement biar daripada pemerintah Timor Leste sendiri yang menerangkan lebih lanjut. Bagi saya hanya menyampaikan. Jadi apa yang confirmation ke announcement, saya serahkan kepada pemerintah Timor Leste. Thank you.